berkolaborasi dengan label should be okay lah. Untuk kita nak buka saja memang dia pulangan untuk buka label ni lama gila. Okay guys, saya itu je. Saya nak sambung untuk Thalia ni. Okay, apa pun untuk Thalia ni insyaAllah kita pun dah tak banyak orang. So I think Alhamdulillah, thank you so much pada yang support. Cuma sekarang kita punya problem is kita tak boleh supply dekat negeri-negeri yang jauh daripada kita punya butik. Sebab ada some of orang yang dia nak tengok material daripada depan, dia nak rasa kain tu, dia nak tengok, dia nak fit dekat badan dia terus juga. So the problem is sekarang ni adalah kita tak nak supply lah, which mean tak nak supply. Contoh dekat Kelantan, dekat Kelantan gitu. Sebab ni kan tahun pertama tu kan kita nak buka butik kat Kelantan. Gila nak buka butik kat Kelantan dah banyak tu duit. So yang gitulah, which mean mungkin kita inside of kita nak tengok macam mana kita nak buat consignment dekat Kelantan. So which mean orang Kelantan nanti tak susah-susah, tak perlu nak pergi KL ke apa semua, tak perlu nak pergi ke butik kita kat Bangi untuk terak kain tu apa semua. Gitulah. Masuk event is masuk event, of course masuk event. Cuma event tu kan dekat ujung-ujung, dekat raya dah nak masuk event tu. Kita ada event juga insyaAllah untuk orang SG. Kita akan taliakan ke SG insyaAllah, ke Singapura. Bagi yang ada Singaporean dalam ni lah, sebab ramai yang Singaporean tanya kan. So insyaAllah kalau ada rezeki. And then satu lagi dekat Kelantan, bukan dekat Kelantan tapi dekat Pantai Timur aku rasa. Borneo tak ada ke? Kita tengah usahakan kalau ada mana-mana event organizer yang nak panggil kita, Thalia ke apa semua, event organizer dekat Borneo, Sabah, Sarawak ke, insyaAllah ada rezeki kita boleh pergi. Cuma untuk buat sekarang mungkin untuk orang Pantai Timur kita akan buat consignment Thalia ni, dan kita akan buat tour jugalah. Bila kita dah buka satu butik kat sana atau kita consignment kan kita punya Thalia punya barang dekat sana, kita akan tour ke sana lah. Ganung kuat event ya ke? Okey baik. Tak, dia bukan masalah kita nak buka booth and everything apa semua. Satu bukan modal tu, nombor dua lah. Semua tu adalah komitmen yang kita kena letak lah. Komitmen nak kena duduk situ, nak kena hire situ, nak kena bagi pula. Jadi macam kalau kita nak consignment ke macam mana lah.